Bukan Nabi ulama ni, dia tidak maksum, dia boleh tersalah dan dia boleh tersilap. Yang kedua, betul tak yang penting kita kena ikut Quran Sunnah? Betul juga. Tapi tak kena gaya ayat ni menjadi pintu kepada kesesatan. Ia boleh menjadi langkah awal kepada penyelewengan. Nombor satu sekali, dia kata jangan ikut ulama. Ataupun tak perlulah susah-susah ikut ulama, sebab ulama tidak maksum. Yang penting ikut Quran Sunnah. Dah selama ni ulama ikut apa? Ulama dalam berfatwa tulis kitab, ikut kitab Taurat ke kitab Injil? Ke kitab Hindu? Ulama tulis kitab. Tak kau selama ni ulama bila berfatwa ia ikut Quran Sunnah. Jadi nombor satu, dia sudah menyeleweng. Dia buh ulama pada satu sudut, Quran Sunnah seolah-olah berlawang dengan ulama. Dan nak pilih hak mana sih? Nak pilih ulama ke nak pilih Quran Sunnah? Hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya Quran Sunnah duduk di atas sebagai sumber hukum. Ulama duduk bawah jadi khaddam. Orang yang berhikmat. Habis umur hayat dia, piti harta dia apa semua habis, nak gali, nak faham isi Quran Sunnah. Bila ulama faham isi Quran Sunnah, siapa pula kepada umat, inilah Quran Sunnah khabar. Dan yang ketiga, kita bukan ikut ulama kerana ulama maksum. Kalau atas nama maksum baru boleh ikut, dah sahabat Nabi tak maksum, mana dah boleh ikut sahabat Nabi lah. Dah ikut sahabat Nabi, mana sanad kita dengan Nabi, putus situ. Jadi kita ikut ulama kerana kepakaran dia. Sama juga macam kita ikut orang dalam bidang-bidang lain. Kita sakit, kita pergi hospital, jumpa doktor khabar, ni ambil obat ni. Kita kata, ya. Hak ni ambil obat ni. Ya sama. Dah apa doktor maksum ke? Yang awak taat sangat ke doktor? Bukan sebab ia maksum. Dah bidang dia kan? Dah macam kita naik kapal terbang. Kita percaya taklid ke pilot. Sebab dia bidang dia. Tapi kalau ada ulama yang hebat, yang alim, tiba-tiba minta bawa kapal terbang, kita tak percaya. Sebab bukan bidang dia. Jadi sesuai dah gitu. Kita taklid pada ulama dalam bidang agama kerana kepakaran dia. Kita learning agak terbalik. Ulama, kalau dia nak bawa kapal terbang, dia tak ada pengalaman bawa kapal terbang, kita tak apa. Kita naik kapal terbang lain. Kalau suruh ulama bawa kapal terbang. Tapi molek-molek ada pula kita orang pilot keluar fatwa, kita boleh ikut pula. Ulama kita tak bawa kapal terbang. Jadi ini masalah. Dan yang keempat, kalaulah kita terima kata tak payah ikut ulama kerana ulama tak maksum, ikut Quran Sunnah, baik. Kita bayangkan saja, oleh kerana tak usah ikut ulama tak maksum, kita ketepikanlah kitab-kitab ulama fatwa-fatwa ni. Kita pergi direct pada Quran Sunnah. Bila pergi direct pada Quran Sunnah, biasanya manusia ni dua jenis je. Yang pertama memang yang aku terus terang lah. Saya baca Quran boleh, tapi nak waktu bik hukum saya tak pandai. Apa hukum Bitcoin daripada Quran dan Sunnah? Apa hukum forex trading? Apa hukum option, future? Dah usah kata benda-benda baru. Nak waktu bik hukum benda lama pun kita tak faham mana. Hukum zakat, hukum puasa. Nak waktu bik hukum tu. Kebanyakan orang gitu. Bila tak boleh waktu bik hukum, nak kena taklid ke ulama lah. Ulama pandai. Ataupun ada orang dia kata, saya lain Ustaz. Tu tak faham, tu orang awam. Saya orang ngaji Ustaz. Saya BA saya bidang syariah dah. Master saya bahagian usuluddin. Saya punya PhD dalam bidang Quran Sunnah. Saya faham. Saya baca ayat Quran ni, ini hukum dia. Saya baca hadis Nabi ni, ini maksud hadis tu. Molek lah. Tapi bukankah awak saat ni kata, tak payah kita tu ikut pada ulama kerana ulama tidak maksum. Tak gitu ya? Dah awak ketika mana awak terbit hukum, awak terbit kefahaman, awak maksum tau.